Sebenarnya kami nak pergi rumah Rita Rudaini tadi, tapi dia tak ada rumah. Jadi kami singgah sini, kami nampak banyak ayam ni tadi. So saya sekarang berada di Patalong, nak pergi Mai Hong Son. Kami sekarang ni dekat kedai Pulut Kak Ida. Ada orang Malaysia kat sini. Sebenarnya kami nak pergi rumah Rita Rudaini tadi, tapi dia tak ada rumah. Jadi kami singgah sini, kami nampak banyak ayam ni tadi. Kami nak makan pulut ayam. Kami bawa tentera-tentera daripada KL. So kita main kat sini. Kedai ni pun viral lah. Dia ada masuk TV Thailand apa semua. Jadi ada banyak makanan-makanan sini. So kita nak interview orang dia. Hello, ya. Ni Kak Ida ni. Kami nak tanya ni kat sini jual apa? Saya senang. Saya tak payah nak hafal skrip. Ada pulut ayam, ada nasi kamuk ayam, laksa lemak, kabu Maggi. Ni kuih muih dari Thailand, sate madu, kuih muih, lepas tu nasi ayam kunyit. Buka 7.30 sampai 2.30. Cuti Isnin. Kak, kami dengar cerita kak berasal daripada Thailand. Betul ke? Betul-betul. Jadi ini Mak lah, asal mak. Kami semua dah sekolah sini semua. kak pandai cakap Thailand? Boleh? Oh, sama. Saya pun tak pandai. Jadi yang kami tengok unik ni, apa dia nama dia kak? Yang ni kan numbang. Yang ni Thailand, dari Thailand lah. Kalau sini macam kuih sepit lah, tapi dia ada fondant dalam ni. Kenum berang. Dia manis, lemak-lemak. Manis, lemak-lemak. Okey, ni apa dia? Yang ni laksa lemak. Okey. Jadi Laksa lemak memang laksa Thai. Kak bagi saya cakap payah betul. Depa ni mic bawa satu, kita nak interview. Macam ni, kalau hampa pergi Thailand, kata hampa pergi Thailand, orang rumah suruh beli makanan Thailand, hampa lupa. Tak apa, masuk boleh beli. Sama je asal dia sama. Kalau tak masuk pun tak apa. Tak payah masuk Thailand, main sini lah kan. Duk beli kat sini. So ada pulut ayam. Pulut ayam dia memang kedai ni memang viral. Dia ada masuk TV Thailand, TV Vietnam dulu dia pernah masuk. Jadi okey kak, terima kasih. Kami nak pergi tempat lain pula. Kami nak kerja semua. Okey. Sama-sama. Terima kasih singgah. Okey, jumpa lagi kak. Ya, bye. I love you. I love you too.